ada dashcam pula. Mercik. Inilah barang yang mercik tu. Eric 318 GT 330cc single silinder double overhead cam. Ada dashcam dekat bahagian depan, confirm selamat. Paling padu bahagian depan ni, disc brake kiri dan kanan. Ada juga kaliper daripada brand Eric, lengkap dengan ABS. Windshield pun manual adjustable. Headlamp pula mai dengan full LED, ada DRL daylight dan juga ada projector light. Lampu dan hazard bahagian belakang pun fully LED. Praktikal sangat waktu malam, button semua ada backlight. Dengan meter TFT full color yang besar gedabak ni, Eric pun bagi kita kompartmen boleh letak handphone dan boleh charge handphone, ada USB port. Automatik weh. Dah lah windshield pun automatik. Bahagian bawah seat ni pun luas, bolehlah letak 2 biji helmet dan juga pakai sistem hidrolik untuk buka. Smooth je. Padu kan. Dah lah harga pun murah. Dapat pula jajan macam-macam. Kalau nak tekan je beg biru tu, dia akan bagi semua detail. Jangan lupa like, follow dan share tau. Until next review. Bye bye. Assalamualaikum.